Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Percayalah kalau korang sampai ke video ni, ia bukan kebetulan tetapi ia adalah ketentuan. Jadi hari ni topik yang kita akan kupaskan adalah seni memandang ibadah. Dalam urusan akhirat, dalam urusan ibadah, segala kebaikan yang kita buat, sebenarnya kita digalakkan untuk melihat orang yang lebih hebat daripada kita. Contohnya mereka yang rajin bersedekah, kerap mengerjakan umrah, ataupun aktif membantu anak yatim dan fakir miskin. Jadi kita perlulah lihat orang yang berada di atas kita. Maknanya orang-orang yang mungkin melakukan banyak amal soleh, amal kebaikan. Itulah orang yang perlu kita pandang. Tujuan kita pandang ni bukanlah untuk kita rasa down, kita rasa diorang lebih baik, kita pun stay je dekat tempat kita. Bukan. Tujuan bila kita melihat orang yang lebih tinggi daripada kita, tinggi amalan-amalan kebaikannya, adalah untuk menimbulkan semangat fastabiqul khairat, iaitu berlumba-lumba dalam kebaikan, berlumba-lumba dalam mengerjakan kebaikan. Bila kita tengok orang yang lebih atas daripada kita, orang yang lebih baik amalannya daripada kita, pengamatan kita melihat mereka ni adalah bertujuan untuk kita rasa kita ni masih tak cukup dengan amalan kita. Maknanya kalau kita tengok orang lain yang lebih banyak amalannya daripada kita, tujuan dia adalah untuk kita rasa tak cukup dengan apa yang kita dah buat. Jadi kita ni bila kita tengok, kita jadikan mereka sebagai motivasi untuk kita lebih beramal, untuk kita ni lebih mengerjakan kebaikan, supaya kita sentiasa rasa tak cukup, sentiasa rasa tak puas dengan amalan yang kita dah buat. Itu dari segi ibadah. Tetapi dari segi dunia, apa yang perlu kita buat adalah kita pandang ke bawah. Dari segi akhirat, dari segi ibadah, kita perlu pandang ke atas, pandang orang yang lebih tinggi daripada kita. Tetapi daripada sudut pandang dunia, kita perlu pandang ke bawah. Contohnya dalam urusan harta, pangkat dan kesenangan material. Apa yang perlu kita lihat adalah orang yang lebih susah daripada kita. Orang yang mungkin kurang bernasib baik berbanding kita. Dan tujuan kita melihat orang yang lebih rendah bukan untuk merendah-rendahkan mereka, tetapi untuk kita ni pupuk rasa syukur dalam hati. Dan bila hati kita ni melihat orang yang lebih susah daripada kita, kita akan sedar betapa banyaknya nikmat yang Allah telah pinjamkan kepada kita selama ni. Tanpa kita sedar, bila kita melihat orang-orang yang lebih susah daripada kita, kita akan rasa yang sebenarnya kita dah cukup. Dan kita tidak akan lagi membanding-bandingkan diri kita. Sebab itulah betapa pentingnya bila kita ni nak pupuk nikmat syukur dalam hati, kita perlu melihat orang yang lebih rendah daripada kita. Bukan tujuannya untuk merendah-rendahkan mereka, bukan tujuannya untuk menghina mereka, tetapi untuk pupuk rasa syukur dalam hati kita. Kalaulah kita ni asyik pandang ke atas je dalam hal dunia, kita akan penat mengejar dan rasa tak pernah cukup. Kita tak akan pernah merasa cukup sebab sentiasa melihat yang berada di atas kita. Kita akan sentiasa rasa tak cukup. Kita akan sentiasa tak ada rasa fulfillment, kepenuhan dalam hati kita ni. Kita tak akan pernah rasa cukup selagilah apa yang kita lihat dari sudut dunia ni, kita hanya memandang orang yang berada di atas kita. Daripada sudut pandang kita terhadap ibadah, kita perlu sentiasa melihat orang yang lebih atas daripada kita untuk kita ni sentiasa bersemangat menjadi hamba Allah yang lebih baik. Tetapi dari segi dunia, sudut pandang yang perlu kita lihat adalah kita perlu pandang ke bawah, pandang orang yang lebih susah daripada kita untuk kita pupuk nikmat syukur dalam hati supaya kita sentiasa rasa cukup dengan segala pemberian daripada Allah. Dan selain daripada itu, kalau kita nak buat baik, lebih baik menyesal buat daripada menyesal tak buat. Tetapi kalau kita nak buat jahat, lebih baik menyesal tak buat daripada menyesal buat. Contohnya adalah bila kita nak sedekah, lebih baik kita menyesal sedekah daripada kita menyesal tak sedekah. Walaupun mungkinlah poket kita ni macam tak ada duit kan, kering kan, duit kita tak ada. Tapi lebih baiklah kita menyesal beri daripada menyesal tak beri kalau kita nak buat baik. Jadi dari segi kebaikan, lebih baik kita menyesal buat daripada menyesal tak buat. Tetapi dari segi keburukan, lebih baik kita menyesal tak buat daripada menyesal buat. Contohnya, kita nak mengumpat orang, okay? Ataupun kita nak memburukkan orang, merendahkan orang, menghina orang. Lebih baik kita menyesal tak buat daripada kita menyesal buat. Walaupun diri kita ni dah menggigil lah ni, dah nampak dah tadi tu aib dia, kekurangan dia tu kita dah nampak dah ni, dan memang nak canangkan pada semua orang. Tapi kita tahan diri kita, kita tutup mulut kita. Walaupun diri ni dah menggigil lah nak bagi tahu pada orang. Walaupun diri ni dah sedia dah untuk cerita pada semua orang. Jadi dari segi keburukan, lebih baik menyesal tak buat berbanding buat. Tapi dari segi kebaikan, lebih baik menyesal buat berbanding tak buat. Itu sahaja untuk episod kali ini, Seni Memandang Ibadah.
InsyaAllah kita jumpa lagi pada episod yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.